Tuan-tuan dan puan, burung merpati terbang sekawan, hinggap sebentar di pohon jati, mari tersenyum penuh sopan, biar gambar kekal di hati. Jadi indah sungguh cahaya mentari, menyinari bumi penuh damai, semoga ukhuwah kekal diberkati, kasih sekeluarga hingga ke syurga nanti. Dipersilakan seluruh ahli keluarga, iaitu pengantin perempuan, merapatkan saf yang tinggi di belakang, yang comel-comel di hadapan, senyum yang paling manis. Jadi jangan risau, senyuman hari ini tidak dikenakan bayaran. Yang mudah-mudahan gambar yang dirakam ini menjadi kenangan yang akan dikenang sampai bila-bila, bahkan suatu hari nanti menjadi tatapan anak-anak dan cucu-cucu, insya-Allah. Okey, alhamdulillah. Okey, Datuk dan juga Puan Jalilah jangan turun dulu. Datuk jangan turun dulu. Sementara saya nak jemput semua yang berada di bawah, saudara mara yang berada di bawah untuk naik ke pentas pelaminan untuk kita teruskan sesi fotografi. Jadi alhamdulillah selesai keluarga yang tadi yang dah turun, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kepada ipar, duai dan juga anak-anak buah seperti tadi, dan juga seluruh keluarga, saudara mara serta para tetamu yang diraikan. Kita jemput semua sekali untuk menikmati juadah yang telah disediakan. Semoga segala hidangan ini menjadi asbab bertambahnya silaturahim dan keberkatan buat kita semua. Okey, kita persilakan cousin pengantin perempuan kita untuk tampil ke pentas pelaminan untuk sesi fotografi. Semua sekali lah yang berada di hadapan, kita jemput semua sekali untuk berada di pentas untuk kita rakamkan detik kenangan bersama pengantin kita. Jadi tuan-tuan dan puan, majlis pada hari ini adalah dengan penuh rasa syukur dipersembahkan ini oleh tuan rumah yang dihormati, yang berbahagia Datuk Muhammad Zahari bin Abdul Ghani, dan yang berbahagia Puan Jalilah binti Harun, bagi pihak beliau sekeluarga. Jadi setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih di atas kehadiran serta doa yang telah diberikan kepada pasangan mempelai. Dipersilakan para tetamu yang baru tiba, jamu selera dengan tenang, silakan dahulukan ahli keluarga dan juga warga emas serta kanak-kanak. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati rezeki yang dihidangkan, menerima segala amal kebaikan, iaitu kebaikan tuan rumah, serta mengurniakan kebahagiaan kepada pasangan mempelai hingga ke syurga nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan dan puan, bunga melati harum mewangi disusun indah di dalam dulang, juadah tersedia penuh diberkati. Dipersilakan semua menikmati hidangan. Jadi tuan-tuan dan puan, kalau ada sumur di ladang bolehlah kita menumpang mandi. Kalaulah ada umur yang panjang, moga bertemu lagi di lain hari. Kita persilakan sepupu-sepupu pengantin kita yang hadir hari ini merakamkan detik kenangan indah bersama pasangan mempelai kita di pentas pelaminan utama. Okey, terima kasih kita ucapkan kepada semua cousin-cousin yang hadir bagi mewakili pengantin perempuan, iaitu Nurul Fatihah dan juga keluarga Datuk Muhammad Zahari. Terima kasih diucapkan kepada semua, anda semua. Okey, kita jemput Datuk, kita jemput makan dulu. Kita jemput cousin-cousin semua, sepupu-sepupu, sepapat-sepapat yang hadir hari ini untuk makan. Okey, alhamdulillah hadirin yang dihormati sekalian, sesi fotografi kita diteruskan dengan segala hormatnya. Saya menjemput seluruh ahli keluarga pengantin lelaki untuk tampil ke hadapan bagi merakamkan gambar kenangan bersama pasangan mempelai. Dipersilakan semuanya, ayahanda dan juga bonda, dipersilakan juga Encik Razak dan juga isteri untuk berada di atas pelaminan bersama dengan pasangan mempelai kita untuk merakamkan detik kenangan yang indah bersama pasangan mempelai kita. Jadi pohon kelapa melambai tinggi, ditiup bayu nyaman terasa. Keluarga pengantin lelaki mari kemari bergambar bersama kenangan sentiasa. Jadi harum melati di tepi laman, mekar berseri di pagi hari, mari bersama merakamkan kenangan sebagai memori kekal abadi. Kita persilakan Encik Razak dan juga isteri diikuti bersama adik-beradik adik-beradik pengantin lelaki untuk berada di pentas pelaminan. Kita jemput naik terus adik-beradik, dipersilakan semua sekali. Ipar, duai, anak-anak buah nanti dulu. Kita nak
rakamkan kenangan pengantin kita bersama ayahanda dan juga bonda bersama dengan adik-beradik dahulu. Okey, diharapkan ipar, dua yang lain-lain semua, sepupu ataupun anak-anak buah, kita nantikan dulu. Selepas ni kita akan jemput anda pula. Ready dan bersedia di hadapan pentas, sebab mudah untuk saya jemput anda nanti. Okey, kita persilakan yang seterusnya. Selepas ni ipar dua yang ada atas pentas jangan turun. Kita jemput yang dekat bawah naik. Ipar dua, anak-anak buah, semua sekali untuk naik ke pentas pelaminan untuk kita teruskan sesi fotografi kenang-kenangan. Jadi dipersilakan semua ahli keluarga merapatkan barisan, yang tinggi di bahagian belakang, yang kecil comel di hadapan. Senyuman yang paling manis untuk jurugambar kita. Semoga setiap gambar yang dirakam pada hari ini menjadi saksi kasih sayang, ukhuwah dan silaturahim yang akan dikenang sepanjang hayat. Jadi makluman juga kepada pihak keluarga kedua-dua pengantin, diharapkan anda dapat bersedia selepas ini saya akan jemput semua pihak keluarga untuk bersama-sama di pentas pelaminan merakamkan detik kenangan indah bersama pengantin. Terima kasih kepada semua pihak keluarga, mewakili keluarga pengantin perempuan, terima kasih banyak-banyak. Mewakili keluarga pengantin lelaki, terima kasih banyak-banyak. Jika ada ahli keluarga pengantin lelaki yang masih belum sempat merakamkan detik kenangan, bolehlah jumpa terus abang kameraman. Sementara abang kameraman bersama-sama dengan pengantin kita di pentas pelaminan utama. Mana tahu pengantin kita ada nak posing sedikit ke kan. Sementara tu kalau anda nak bergambar, terus berjumpa bersama dengan abang kameraman kita. Jadi sekali lagi alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada keluarga pengantin lelaki. Seterusnya dengan segala hormatnya saya menjemput ahli keluarga yang lain. Jika ada nak bergambar, boleh terus berjumpa dengan abang kameraman kita.